Ini design seat bahagian belakang dia. Datang dengan seat full fabric dengan signature lining. Ada Isofix juga. Dan kat sini ada armrest dengan 2 cup holder. Ada event di bahagian belakang dengan charging port. Dan untuk akses ke bahagian belakang, korang just simpan balik yang ni dan turunkan sahaja. Design pintu bahagian belakang dia agak special. Dan untuk buka dia, just tekan sahaja. Sama juga dengan sebelah sini. Cara buka dia agak berbeza. Okey. Dan yang ni ialah ruang luggage untuk bahagian belakang dia. Boleh buat 2 medium luggage ataupun 1 luggage besar dan 1 luggage kecil. Dan bahagian bawah ada lagi ruang untuk korang letak barang. Dan bahagian tepi pun ada juga kat sini dan juga sebelah sini. Dan untuk tutup bahagian belakang dia, korang boleh tarik cover ni. Dah selesai. Tutup sahaja pintu dia sebelah sini dan juga sebelah sini. Memang special kan Mini Clubman ni.